Kana'ah lah mati. Lulu kalau drone ni Honda, anak perle lun. Anak mangat Honda padu. Dia mangat thagari. Drone ni pakai tilap kulit. Anak mangat ba kilo mangat jelas Jepang. Pada gebi Allah Taala. Udepnya kami minta mangat. Mamanya mangat ba tilap Jepang, anak mangat ba tilap kulit ke? Toy ablo tilap kulit. Jadi jangan gebi kana'ah. Jadi gebi kana'ah lah Allah Taala lah mati. Jadi makna kana'ah getanya hana perlai pada pura yang nak pada ini kan lepo lo yang jauh lagi maka hana berpura dia tu baca surah Waqiah supaya dia mudah rezeki bila hana berpura walaupun mudah rezeki yang dah lahir di untuk dunia tapi kanyan yang gembira manalah gebikan lah mati ataupun kan kuwatan yakunu lahum adatan alal ibadati lillahi taala. Wada tamlah ke Allah Taala Nabi kelun bermudah rezeki dengan sebab membaca surat Waqiah aja. Maka gebi kekuatan dia Allah Taala kepada kita untuk ibadat kepada Allah. Maka nalah bahasa, nalah hadis, hadis bahawa dengan kita berzikir terus. Dengan kita berzikir gadah gerak. Ya ke? Kita apa boleh bergadah gerak? Apa boleh ke iya? Boleh. Kan boleh bergadah gerah ya. Mami itu gadah gerah nak zikir pun mesti iya. Jadi ianya kan hanya sarana hanya untuk bergadah gerah. Tapi Allah tu ni bergadah gerah dia nak zikir. Dengan subhanallah kabar sama aja ni. Kita nyotro dengan bu. Tapi Allah tu kena berdoa dia bukan dengan bu dengan zikir bukan dia. Sebab tujuan dia bukan bu. Tujuan gede kan iya, tujuan gede berdoa, tujuan gede bergadah gerah. Tapi gede kan yang tujuan ibu teh bu iya. Gerak gadah gerah ngana ho begini. Yang penting bu, terus ngana ho begini. Yang bagi takit. Ada betul pendapat pandangan kita nyo yang lainnya. Jadi makanya Allah Taala kata ya Allah Nabi kelun mudah rezeki dengan sebab dun baca surat Waqiah. Maka bisa saja Allah beri kekuatan kepada kita untuk tak beribadat. Wadah kita yang tak khusyuk dalam ibadat yang hendak boleh rezeki. Pakon kita kata dengan Allah. Hendak boleh ke bajai, hendak boleh ke bajai baru, hendak boleh ke ijah, hendak boleh tak bukan. Tapi ho-ho dah jana. Ho dah jana. Kalau dicerita Pak Waron Abu Waila almarhum Allah maghfirah Abu mana kau naik pun. Kan ada pun, ada mau pikiran gila itu dulu. Tapi katanya ada aku dimang, maka juga kan. Tiap mu dia kena jak, dia benar tiket benar. Ya nak butuh ya. Ya juga. Katanya ada kaya aku butuh. Ya kan dia. Kepuan nak aku butuh gerak nawa butuh. Aku butuh gerak kan dah hek dah. Pada budak-budak dah hek, ya ada, gedak dah. Geduk dah. Gedak kaduk dah rumah betul nyetor ayo kan ayo kan yang kada betul itu dia kan apa yang betul itu jadi secara zahir bahwa gopnya berayu pada geja dan cok tidak mereka roh ada pada tidak kanya anak kau tidak belum ada maka gede di roh ya juga roh kena pada tidak maka nanda kita yang kajudar kan ada tidak hidupnya dia lebih kekuatan dia maka kakak dia kuat beribadah nah ada tinggal di ataupun kannya nak melaki rezeki ba Allah Taala dengan sebab dah baca surat Waqiah diberi dia Allah Taala apa wa quwwatu ala darsil ilmi diberi kesanggupan kitanya kepada untuk dia minta ilmu dengan ilmu yang akan mudah rezeki meo hana ilmu dia hana mudah rezeki dengan diberi ilmu maka mudah rezeki. Semakin besar ilmu maka semakin mangat pada minta rezeki. Dia mangat. Ya dalam konteks dunia lah kan. Dia tanya. Loan. S1-nya kisyarat. S1-nya kisyarat 4 tahun. Ya sama lagi. Ya cok lah S1. S1 ini tetap ini bayangkan dia ukuran pemerintah standar pemerintah. Guru besar si jam mengisi materi 2 juta. Yang profesor doktor
Di profesor doktornya hana buat apa hana nyo hana je selama golong pensiun nah hak reman dia pula 20 juta. Hak profesor, hak guru besar. Dia hana mengajar selama golong pensiun 20 juta. Hak guru besar. Yang kalau jadi juga ngengudanya, kita oleh harta 7 kan 2 juta. Yang contoh. Jadi semakin tinggi ilmu semakin mudah juga Pak Bidar rezeki. Walaupun ilmunya ilmu yang dalam konteks dunia kan. Tapi dalam konteks ukuran dan pegang guna mudah rezeki semakin banyak ilmu. Ya. Yang mampu dalam pikiran awak ada. Apa dia fikir awak adanya baca profesor doktornya dia fikir ke berdagang. Berdagang dia nak 20 juta je. Dia perlu. Nah, yang guru-guru besar yang profesor kita tanya. Kecuali hanya jujur pun. 40 juta kan? 40 juta 18. Ya harimannya. Jelas dipuikan oleh tunjangan profesor itu benarlah. Tengok dulu pada gerak kat waktu. Kat waktu kan. Kita tengok satu untuk dah kerja. Aku nampak 5 juta itu apa? Yang lain konteks urusan dunia kan. Urusan akhirat bila ngaji. Urusan akhirat ni. Tapi itu kena bedo dengan Allah. Di pelajaran tahu ulang tapi di pelajaran. Kalau meninggal depan macam meninggal itu nak kamu tak terima nak bukan di dalam daerah no cerita dalam no kan kampung lut kan lut dia dulu ke. Kampung gak bisa malah ngaji cerita di daerahnya kan dulu dulu kono kan almarhum Abu Salim Allah maghfir lahu pun besar dekat Batung lagi tung di Kanta Mahadi Batung tungin ke daerah 2 meter tu tengok kan Batung sama lagi gapkan barang mana baju tempur tu kan lagut tak ya. Tapi pai benda tekut dia katnya. Dalam buat katnya apa? Dia pangkan truk menang bak kedai. Laju ia cok ia tak boleh mak. Wah, yang kali kat situ. Cok ia tak boleh mak. Kepa ia nya untuk berwuduk tapi. Bangkan kata dia tu ia cok ia semai. Buat dengan dalam tongnya kedua bak tago dengan baju salangnya. Percaya situ. Si nyeknya tapi tamat ke baca dia dah. Ada pun sama dia. Gara-garanya tu lebih pengennya. Drone gadah lemong, kerang anak boh lemong kayu boh. Abu percaya sin lemong dun kan waro kah naiwo. God insyaallah. Man juk pe warto. Warto lebih berkah. Awak dia baca yasin kedon di buat ya kan. Dia pengen waktu dia terhang katung dengan lain lah. Abu sama dia ke maklun mesti gadro. Tai juk pengen 7 juta. Macam tu pak sebut kan apa yang dia sudah lagu dah. Ya macam sehingga dikatakan almarhum na ulwah umi dia betul bijak baji. Bukan hana-hana dia betul. Itu yang dia. Pajan lagut ba almat ba Abu Wate hanali barang ba ko. Jami hanali barang ko nya dia minta ba Abu na. Tapi nak kena berapa kan? Buka tungnya hanya usaha. Nah, tapi yang gembira rezeki dak Allah bukan berkat dia. Gembira rezeki dak Allah roh-roh. Dua yang sama dia, yang kemalan, dua baca Yasin, baju tampur yang lalu murang tu dia bersejuk Honda, Honda kena makanya. Tung kena dia Honda enggak bersejuk dah. Pada dia selesai, wala masalah tu nak percaya kita orang. Mana boleh? Bahkan di tengah dia kena lohok, getuk salah, weng kali dia termayang kena undi tabak. Poh dua wala
Lagi asal dah rutin dah. Bon dia asal. Yang kibat kalau dah tegabir rezeki dak masalah. Jadi barang ada pun. Untung dia katnya. Wah, peng ada sebut dia katnya. Jadi nak kemun katnya. Ibu kahwin dia terus tempu dengan kemunnya. Yang tinggalnya ke bak kemun. Bak kemun. Yang tu yang belum tanya, sengaja dia tanya. Ibak lakon kemun. Kaci bidang peng kamu dia sebut badipai. Lekah gok. 2 juta tu tengok. 2 juta tu. Jadi bawah 1 juta tak. Nyenlah badok ya. Kan 30% lah pak, 3% pahala ke tak? Dia tanya lagu mau kupru dia. Dia tak betul buat tepuk dah nasib kawat dia. Lagu rupa. Apa yang lawan? Daripada bekar kau. Nah. Wa hazihi min jumlatil iradatil khair dunia. Yang dirujuk oleh Allah Taala buat bak daya minta ilmu qanaah dalam tubuh yang adalah kepentingan akhirat. Walaupun guna dengan cara niat baca surat Waqiah untuk dunia. Tidak ya Allah ya Tuhanku, lu baca surat Waqiah ya Allah, lebih lu mudah rezeki ya Allah. Lu kena jak buat haji, dia lu kena bantuan yatim. Dengar. Kata sebab yang mudah rezeki kepada bantu. Tapi baik wadah kamu mudah rezeki, kalau dia kau ya awak umat Nabi Musa. Kan baik. Budi ingat tanya. Baik kau Nabi Muhammad minta dia karam dia sedih pada tengok orang kau. Ya Allah ya Tuhanku, beri kamu selamat akan kamu ti atau bawah lemah. Dia kata kami. Macam tu darat kah nak kau. Nah je bila dia. Dia bercakap lagi tu. Kan? Falariak dan yang anggap sebagai keriaan. Wa qala Imam As-Shatibi la budda lil alimi min mali. Tidak boleh tidak bagi sidra orang yang berilmu, bagi orang yang alim min malin wajahin, daripada harta dan daripada kemegahan. Tujuan ni bukan hatta la yazillu di ahadin, sehingga hana dipehina lego. Muyuhan dipehina lego katanya. Nah, lagi orang mukat ubat kurap rom kurap. Nah, tahu bang kurap pi rom kurap ni pedih kau. Karena ya dia dah pegang katanya dah baca surat Waqiah, dia lebih mudah rezeki dari Allah Taala. Pada ikalan ni kau guru pegang kasih. Pasti gerak kan agama. Ya baiklah. Jadi yang ini lanjut. Jadi untuk orang yang alim tu kan guna harta dan guna kemegahan. Tujuan baik dipehina le orang. Di haram tengkut dengan orang yang baik dipehina. Yang dia dipehina le kok. Dia baik daerah katanya. Nu daerah dia kan daerah materialis dulu. Daerah kepentingan peng dulu ni. Standar pokok pak peng. Standar hebat pak peng. Bak tengok tu. Standar hebat bak na fasilitas. Tanya belum juga lah. Tengok cium dia pegang rapat dengan kampung. Kita tanya, gitu ya. Dia pegang rapat dengan kampung, dia akan terpilih calon kecil yo. Laju nak urus lagi popular je calon. Apa haji nama toy. Ya mari dah. Adik kan yang standar no mata urang no. Kan dia standar kewibawaan. Kan dia standar perguruan ilmu. Kan dia standar agama God. Standar wadai kalau adalah standar materi. Pilih kecil orang yang nak materi. Walaupun hanya itu mayang atau mereka. Tadi mujid dia kecil daerah dia awak pakai tahu-tahu. Mujid dia kecil bab dia awak main judi. Kan yang standar.
standar materi yang kon dia hancur kan. Dia alim, dia orang yang alim haruslah harta dan haruslah kemegahan supaya baik diperhina. Tengok hatta la yazilla li ahadin, ingat baik diperhina ya bagi seseorang. Wala yahtaju ila hadin, dan hana butuh kepada orang lain. Hana butuh, hana perlu riak mengadai, hana perlu riak riaknya, riak dah, hana apa-apa. Karena memang negeri rezeki dari Allah Taala, maka orang akan dipercayai, maka orang akan petik. Dia hai petik. Hai petik. Ku yang dah pegah yang hai petik. Kenapa kan mata orang kanyan ni no? Mata orang kanyan. Lun nak pengalaman. Jadi di Bandar Aceh, di Lampu, sebahagian orang Jinan ada keduri dia no. Ada keduri lo. Yang keduri pada draw orang bak masjid Muslim Pancasila diket pakai Lampu. Yang undang lun pakat mungkin. Jadi berpegah di umumnya undang-undang Paisal. Kita tengok sama dulu. Tu tayu aku buat bagi tanya. Sebulan 3 pijit yang kita buat. Yang cerita pak lu orang yang jak makan lu. Apa yang dicerita yang cerita dia urang peserta rapat. Cerita peserta rapat. Yang katanya miota undang kepnya. Main lagi tim jak. Nya digede yang hana tajuk bank katanya. Tim jak yang hana tajuk bank. Gempa kejak dengannya. Yang hana tajuk bank. Maka hanjut dengannya. Ya nampak. Pakat karena dalam rapatnya peserta je, you fikir orang yang temubuatnya belum ada peserta. Ya mana? Kalau juga ada dia urang jauh. Ada tajuk bank. Yang nama tahu orang jak. Baru dikejut, dia kena nyaya itu bukan apa. Pajan katanya, pangkot tajak, dengan motor, duduk, anak nyan baru. Yang penting pejabat baru dihargai katanya. Yang dihargai, kenapa dia macam tu? Hargai beri, itulah kan. Cuma digetanya yang nak beri fasilitas ni, bunyan tujuan ikut tujuan ke agama. Baik pada beri fasilitas dia katanya, walaupun kita orang naik ilmu, tapi tujuan kannya. Baik apa roh dengan harta. Cuma dia tak belum betul. Pada ujian, jak bang masjid lah ujian. Ya apa kan hok betul pada lupa pada semir tu. Yang ketakitnya, kita belum betul baik kena angin. Tak belum betul baik masak lah ujian. Pada ujian tu tak betul. Yang nak pada ujian tak betul. Jak rodang, pokok je belum betul. Yang kan takut. Yang kemudiannya dia diperbudak di harta. Baik. Lalu cukup tenang bila Allah. Motor ekstrak. Pribadi tu. Kira ada. Ya meme awaknya buat rumah sakit motor ekstrak. Apa senang lu? Karena memanfaatkan harta tu. Motor ekstrak lu dia ambil ada min yang sakit, ada min yang sakit, ada min agam sakit malam. Karena dia hana motor ambulan. Karena mungkin dia ambil dengan motor LR tu. Motor lu senang lu. Karena pikiran lu baju. Karena yang motor ekstrak lu mereka meme yang kertas yang ambil betul-betul senang mu kupruk lu. Kenapa kerja kenyan perleh harta ni gula manfaat. Tujuk Allah Taala. Apa ni nak ngemotor ekstrak dak ambil begitu. Ini senang tak. Lupa galak. Kerana dia melihat kepada manfaat, bukan melihat kepada motor mewahnya. Anak pergi aku motor mewah, aku pun mewah motor, anak manfaat. Anak manfaat dia lagi. Di malam keluarga yang memang betul. Motor yang kalau dia motor ambulan, motor buah. Alhamdulillah hebat nak. Ya, macam
Mereka lalu bergaru buat dia kadang-kadang boleh ngei pada aku dah waktu. Kadang lupa aja, memang pikiran dia. Nah kan? An Hilal bin Yasaf an Masruq qala man arada ayu aliman naba'al awwalin wal akhirin wa naba'a ahlil jannah wa ahlin nar wa naba'ad dunya wa naba'al akhirah fal yaqra suratal waqiah. So mantang yang rencana bahawa itu peraya akan sejarah para orang-orang yang awal, hikmah. Nah kan, berarti kelebihan orang-orang yang awal dan kelebihan orang-orang yang duduk, kelebihan ahli surga dan resiko ahli neraka, dan kelebihan dunia dan kelebihan akhirat. Fal yaqra suratul waqiah. Maka hendak dibaca ia akan surat waqiah. Insya-Allah dengan sebab kita baca surat waqiah, cuma dah baca dia akan nak hadis huyu untuk kena. Nah kan, dia dah baca tiga, ya kan. Menurutnya dia dah rumpak. Mamnya boleh bersempurna tak baca surat fadilah yang dalam surat waqiah yang berdarpa. Maka yang lebih god adalah cok tarikat surat waqiah. Cok tarikat surat waqiah yang lebih god. Cara tarikat itu pegang cara tak beramal, panigo tak kewen. Akibat cara tak beramal, yang kena tarikat. Baik dia pertama tarikat cok surat waqiah dengan tarikat cok doa dukun. Baik dah pertama. Dia udah gede karena pandangan bro katnya buat dia cok tarikat kok nyoh nya cok tarikat pan ba abu dia pan nak jadi tarikat yang salah bukan ngani tarikat kadang-kadang dukun cok tarikat ya cok doa pak dukun kita kami minta manok hitam ke pertama ada pemandu kan mereka pak dukun mana lagi tarikat god mandu god tarikatnya dia bahasa katanya lagi urang cok hadis para sahabat Nabi. Ya, yang kenyan dia. Yo hadisnya kena silsilah. Tapi tu para Rasulullah. Yang buat dia cok le urang kedua bak sahabat, di tabi'in cok bak sahabat lagi cok para Rasulullah. Dibacalah kepegat di sebahagian ulama. Menyoleh Nabi kecok hadisnya kepada sahabat mesti bunuh cara. Yo bunuh keman. Nyo lun baca hadis tu dron nyo bermandu nyo maka le sahabat tu buat gejuk tu orang yang kelain dekat lagi nyo juga jaro han gubah keban Nabi kedua yang kena dia dijaga adab dijaga silsilah nyo menacik tarikat surat waqiah jadi kan macam-macam dan macam-macam. Tarikatnya petunjuk cara beramal. Karena tarik dan jalan, petunjuk cara beramal. Dia tak cok tarikat Samadiyah. Yang benar dah baca qul huwallahu ahad buat tu di bego. Kipan cara berhabis buat tu di bego yang tibulan. Urang yang dak belum. Berhabis buat tu di bego tu kipan cara. Selain daripada gaduh padigo takkan dia sembahyang duha, dia sembahyang duha periga, dia sembahyang tahajud periga, juga menjaga pendukung-pendukung pun menjaga pendukung. Baik dia baju bu. Ya dia dah baju bu dengun. Dah berempat keren tu. Dia pendukung-pendukung dia harus dijaga dia berempat tarikat. Yang dia teput pada yang mebu berdua periksa. Jihla pindah. Hang kena duit awak bu. Jadi yang kena lagi pada tarikat boleh sok pantau katanya kan. Lagi ada mian kita nyo. Nici dia ada mian kita baik dah bimbing dia umurno orang agama. Main naik umurno. Baik. Di bangkena kita nyo tak duduk saja. Pak yang hadir dah pegang, dah puih semua. Umurno. Yang kena ada tarikat. Pembimbing, pengatur, pengarah untuk truk kepada target betul di bego. Baca qul huwallahu. Muyo hana tak kurung bro. Itu tut han selesai. Betul beganya kedit.
Dia dah Muhammadiyah maka beriga dah pecah rumah besar. Beriga pecah. Leplo ke nanti juga. Ni gerinya. Di tengah dia dia dekat leplo ke. Leplo ke. Di tengah dia. Kali ini pun pelur be. Bagi pelur diam kan? Biar pelur diam kan? Tapi dia dengan sebab kagak tu, no, kagak jaga, kagak awasin, insya-Allah. Tu maka poh sebelah ro, poh sebelah gua. Tok ha. Duha. Siap-siap dia budak. Bila sembahyang duha rakaat, langsung baca sama dia. Poh dia bala budak tajuk. Budak tajuk pada nya anak ini. Iban cara baik dengun dia sembahyang tu apa? Dia sembahyang tu apa? Untuk baik dengun bukan dengun raya. Bukan raya. Yang pun pakai yang boleh lalu bang. Yang pegatnya. Dia awaknya yang anti dan tu pegat. Yang proyek tengku dia tu apa? Dia kena beruakai. Juga boleh rumah tengku. Amtinya tino tempat duduk, tidak nak rumah. Kena leng kan? Yang orang duduk dua-dua itu baik dengunnya, yang kecabut lalu yang nak buat lain. Yang nak buat lain biasa buano, buah batai, buah puasa. Yang tujuan tu baik dengun orang taluk lu tu bayang tu bawah, sebut batai. Guna aktivitas baik dengun. Dia awak yang kadang puai pula. Yang awak keluar kai, itu pun. Tujuan tu pula. Yang baik dengun orang taluk ke tempat kelampau leh ke benda itu aju. Jadi benda kena juga boleh. Dia kadang tu bawah tu hal. Binyan betul. Tip bukan fadilah orang jamunan untuk doakan. Tak. Nyan nyokat ro bak ketentuan berapa kali dia baca. Wa khassah untuk merempah fadilah yang sangat tertentu. Idza waqa'at. Ya kan surat Waqiah. Man qara'a surat al-Waqiah. So manteng yang dibaca surat Waqiah arba'ina yauman. Puluh huruf selama 40 huruf. Tiura mereka dah baca kula yaumin yaqra'uha arba'ina marratan. Tiap-tiap huruf 40 huruf. Tiura 40 huruf. Betul 40 huruf. Si bulan lebih. Nyampu yang akan dapat. Nyan dipegang. Walakin takunu ayyamun mutawaliyah la yaftakiru an qira'atiha. Dan wadalihnya hana payah li baca. Hana payah li baca lagi nya. Ada kali 40 hurufnya hana payah li baca. Tapi bu sabit-sabit selama 40 huruf sabit-sabit le. Wadalihnya hana payah. Ayat miring ini baik pernah berselang. Yan fa innallaha yarzuqu rizqan wasi'an min ghairi ta'bin. Allah Taala akan beri rezeki yang melimpah kepada orang yang daripada hanahe. Jadi hanahe pada orang. Bila dia berah apa? Rajai. Hanahe rajai. Gedu kero. Dia jak babu budak no enan. Diregen. Kali ada 5 boh juk 5 boh. Sedekah tadi penumpang dah. Nah dengar orang kata sudah dia pindah. Penumpang dah hilang. Ana hai. Ni kita dah pula bingku ya nak berapa ni. Maka dia kata dia apa aja pun. Ada dia khalut yang membaca surah Waqiah. Betul ke tiura? Betul. Ni ana hai cocok hati. Tengok nyai ada deh. Dia pegang 40 gram 3 tak. Lebih mudah rezeki ni pada nanya. Kita. Jawab. Wayam bagi laka, kan? Wayam bagi laka ayyuhal wasil li hadhil fadilah. Sepatutnya bagi kata wahai orang yang ingin mencapai ini fadilah, Allah tu'allimaha illa li mustahiqiha, kan? Pegang baik tajuk tarikat surat Waqiahnya
kecuali bagi urang-urang yang pupun adanya. Kan? Dia ada lagi tarikat Ahmadiyah, tarikat Surat Waqiah, anak hijau pemendung dia dulu. Dia jual dia, dia jual dulu. Jual dia jauh jangan. Yang hijau, dia kan urang yang tak kalah layak. Gitu. Dia hijau sembarangan. Dia bertarikatnya kan pilih-pilih urang. Dia tahu beral. Hijau. Fa inna fiha ismullah a'zam. Maka dalam surat Waqiah nyata nama Allah yang rayu, Al-Maknun, yang letak rahsia-rahsia. Wa kaza qira'atuha ba'da salatin asri arba'a asyarata marrah mujarrabun masyhur. Lagi nyanci tu pegang. Ditanya akan mudah rezeki kepada Allah apabila sesudah selesai salat asar itu tak baca berbelah kau. Yang bab Bandung pun yang kata pegang tentang kelebihan surat Waqiah yang mujarrabun masyhur. Mana mujarrabun pun ramai catat kau orang praktek dan nyo lagi. Yang mana mujarrab lagi yang mujarrab pak katanya berken on turune dia ubat hakim. Bagi pernah. Yang kamu mujarrab dan kamu masyhur. Sehingga bila ada mian di rumah itu urun Tuhan ada belara bak tunai kena ndut. Bukan hang belara bak tunai. Hang lupa tak ada di rumah malam. Yang ini kamu jarabut dan masyhurun yang menanci. Tentang fadilah surat Waqiah nya, kamu jarab ramai dah urun coba. Yang kamu masyhur dan mentang pada urun hidup.